buat filem, buat perangai buruk, nak tunjuk orang pakai serban ni buruk perangai. Bukan itu nak ajar orang. Kalau you berniat nak merosakkan imej ulama-ulama, imej orang Islam, imej ahli ilmu, imej serban sebagai sunnah Nabi, you ke pengarah ke, you pelakon ke, you tunggu akhirat nanti. Macam mana nak jawab depan Nabi, depan Allah nanti? Kita ni kadang-kadang kalau nak buat kerja, biar fikir habis-habis. Hidup ni bukan setakat dunia. Ya, hidup ni sampai ke akhirat. Kadang-kadang malah cakap juga, biar kalau you nak buat apa pun, ya, ada Nabi kata, i'mal ma syi'ta. Kamu buat kalau kamu nak buat apa. Kamu rasa okey, silakan kamu buat. Tapi kama tadinu tudan, sebagaimana kamu buat, kamu akan dibalas sebagaimana itu. Kalau kamu rasa dengan itu kamu rasa kamu boleh hina Islam, kamu rasa dengan itu kamu boleh memperlekehkan alim ulama, kalau dengan itu kamu rasa ya kamu boleh perlekehkan orang pakai serban, silakan. Tapi menghina sunnah-sunnah Nabi ini kufur.